Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak pasang windshield lah. Windshield untuk zone test 368G. Aku nak gantikan yang ni lah. Okay, yang ni dia lebih panjang lah. Yang ni dia lebih kurang 56 cm. 56 cm. Yang ni dalam 53 cm. Maknanya yang ni akan tinggi sikit lah. Tapi yang ni dia lebih kurus. Okay, kemudian dia akan dapat sekali dengan dia punya skru lah, complete. Dia ada dia punya ni washer bahagian atas, dia ada penutup penutup bahagian skru ni kita boleh tutup lah, jadi tak nampak lah skru. Okey, dia ada bagi washer, dia ada bagi nut 4 biji, dia ada bagi dia punya bolt pun 4 biji, dan getah. Getah ni kita kena masukkan dekat dalam lubang ni, dalam lubang ni, supaya dia tak bervibrate ataupun bergegar lah. Okey, ni senang je nak pasang. Okey, ni dia ada bush untuk kita lapik lah. Lapik dia bahagian belakang windshield. Bila kita ikat, ni bush getah, lembut je. Okey, ada 4 biji juga. Okey, itu je. Jom kita buat pemasangan. Okey, aku dah koyak dia punya plastik tu. Okey, macam ni lah. Dia agak smoke lah, smoke. Kemudian aku dah pasang dah getah dekat sini. Ni getah kau kena pasang lah. Mudah je, getah ni lembut je. Kena pasang macam ni. 4 biji. Okey, settle yang ni. Barulah kita boleh buat pemasangan dekat motor. Okey, jom kita pasang kat motor. Perbezaan daripada windshield aku sebelum ni lah. Okey, yang ni dia lebih nipis dan tinggi. Yang ni dia agak lebar tapi dia rendah sikit. Okey, kita dah buka, jom kita pasang yang baru. Okey, nak pasang dia macam ni lah. Korang kena masukkan yang washer yang color gold ni, skru, masukkan dia, baru masuk ni. Sebab kat sini ada area thread, ada thread tepi ni. Okey, yang bush pula, okey, bush ni di bahagian belakang lah, macam ni. Dia masuk belakang macam ni, macam tu. Kemudian kita pasang dekat bracket pada motosikal. Untuk bahagian belakang dia barulah kita masuk washer ni dengan juga nut, macam ni. Okey, jom kita buat pemasangan. Okey, dah siap pasang untuk bush pun dah masuk. Okey, cuma yang ni kita kena pakai penutup dia lah, cap ni. Korang just pusing je. Pusing, dia akan masuk lah. Dia tutup lubang skru tadi. Macam tu, settle. Okey, empat dah pasang. Settle lah. Inilah view dia bahagian depan. Dia agak tinggi lah. Bolehlah protect aku punya ni, player, CarPlay. Okey, settle. Kalau korang berminat boleh dapatkan di